Tapi ni cakap terang-terang. Kita bukan banjir mana. Kita hendakkan minta Eri Jamaluddin tarik ke perkataan. Tarik balik. Tarik balik. Jangan menjadi bergaduh. Sangkila pilihan raya dekat ni, dah pilihan raya di mana? Di Kajang ya. Tarik balik. Kita seorang menteri tak boleh mendadah. Anggap dia gini Datuk pesan, anggap dengan begitu dia tarik balik. Perkara ni jangan hebat. Pasal apa? Dia rembau budak-budak saya gayung red. Sana merah banyak calon dia. Saya masih pilihan raya di sana. Saya kata Pak Heri, menantu Pak Lah baik. Dia ni boleh ketua budak muda akan bakal pemimpin. Hari ni dia kutuk saya. Ini ke kerja orang UMNO, orang barisan ni. Orang keluar jangan takut bisa cakap jawab. Okay. Boleh. Saya sokong dia masih pilihan raya sana. Lumut saya kata, korang ada silat semua Pak Heri, sokong. Sana orang tua bukan suka dia. Dia korang hajar. Akhir tahu mana kata? Eri, ingat baik-baik. Jaga poyok nasi sendiri. Rembau nanti kalau kamu kacau saya akan kacau tempat kamu di Rembau nanti. Saya kabur budak-budak saya undi, tak percaya kamu nanti. Kamu ingat, jangan main orang tua. Saya bomo, kuasa Allah, guru silat, kamu jangan main. Kamu boleh main orang tua kampung ke negeri kamu sendiri. Yang penakut, yang takut dengan kamu. Dengan saya kamu jangan main. Minta maaf kata jangan main. Kabur dengan dia, Datuk Ibrahim Azim pesan, kamu jangan main dengan Datuk Ibrahim Azim. Dia ingat saya adik-adik dia ke? Saya cabar dia, kamu letak sebagai menteri, letak kuasa kamu try lawan Ibrahim Azim, cakap di mana kita boleh bersidang akbar. Sungguh saya 80 umur, aku try tampur kamu tengok macam mana. Kamu nak kena penampur Ibrahim Azim macam mana? Kamu dengar, Maha Guru, Raja Bomo, kami Raja Bomo. Jadi dalam paper, saja tahu gelar Raja Bomo macam kamu bodik. Sekejap bodik Anwar Ibrahim, sekejap bodik apa nama ni? Bodik Pak Lah, baru dapat jadi kahwin dengan anak Pak Lah jadi menteri. Maskinlah kamu dah. Kamu kata tak, baru jadi menteri beringweh lah. Itu Ibrahim Azim pesan. Ingat, jangan cabak orang tua. Ingat, kamu budak-budak beringweh. Kau takat lawan, itu permainan saya. 13 Mei 69. Muhammad Datuk Arun. Siapa turun? Ibrahim Azim turun. Selendang merah Sungai Manik. Kamu tak beranak lagi. Jasa ramah daripada negara. Kulit pun tak ada. Hari ni nak cabar orang tu. Jangan buat pasal. Kita tolong kerana Allah. Kita tolong. Dia baru beringweh. Hari ni dia duduk atas kepala saya nak jadi publicity. Eri tentang. Eri tak. Tosa kamu budak-budak. Saya Tok Bomo. Kalau saya hati sakit besok, kamu masuk alam 2. Alam 7 kaki. Atau 5 kaki. Jangan jolok sawangan tabuan. Nanti penyengat keluar, kamu susah lari.